Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Ros, Pengetua SMK Kongo Jalan Pil, mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina dan selamat kembali ke kampung halaman kepada semua warga sekolah. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat berpuasa bagi warga Muslim SMK Kongo Jalan Pil. Sekian, terima kasih. Hai Cikgu, selamat menyambut tahun baru, terutama sekali kepada Miss Kwa, Miss Felicia, Miss Lau dan juga Miss Tay. Selamat tahun baru dan selamat maju dan ke depan untuk sama-sama kita mengejar kecemerlangan. Selamat tahun baru. Saya PKM SMK Kongo Jalan Pil ingin mengucapkan kongsi facai Selamat Tahun Baru Cina kepada guru-guru dan murid yang menyambut Tahun Baru Cina. Untuk guru-guru dan murid yang beragama Islam, saya ucapkan selamat berpuasa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Puan Yusnita binti Abdul Aziz, penolong kanan co-curriculum SMK Kongo Jalan Pil, mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada rakan-rakan guru yang menyambut Tahun Baru Cina dan juga kepada murid-murid yang menyambut Tahun Baru Cina. Berhati-hati di jalan raya dan semoga berbahagia, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki dan gembira bersama keluarga tercinta. Terima kasih. Selamat sejahtera semua warga Siperians. Saya ialah Teacher Chong. Cikgu nak beritahu kepada semua tahun ini merupakan tahun yang sangat istimewa. Dia merupakan tahun kuda. Tahun kuda yang berapi. Dia melambangkan kepantasan kemajuan. Cikgu ucapkan semua agar semua berjaya dan dapatlah dipermudahkan segala apa-apa yang hendak dilakukan. Bye-bye semua. Kongsi-kongsi. Kongsi发财。祝大家恭喜发财，新年快乐，身体健康，马到功成。Saya Cikgu Muhammad Helman ingin mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina, Kong Hi Fat Chai, Sin Yen Kuai Le kepada semua warga CPR. Terima kasih. Selamat Tahun Baru Cina kepada semua warga CPR. Selamat bercuti. Hai, saya Cikgu Hidayah. Saya mengucapkan Kongsi Pacai, Selamat Tahun Baru kepada semua yang merayakan Tahun Baru Cina. Kongsi Pacai.